Selamat dan hai semua. Kita bertemu sekali lagi dalam video ketiga iaitu kita ingin merecap rumus algebra yang telah anda pelajari pada tingkatan 2. Baiklah, mari kita throwback. Apa dia rumus algebra? Rumus algebra merupakan ungkapan algebra yang ditulis dalam bentuk persamaan. Okay, persamaan of course ada tanda sama dengan. Contoh, S sama dengan 2C tambah B tambah 3A. D sama dengan 8B dan W sama dengan 3A tambah 7B tambah 3C. Okey. Sebutan yang berada di sebelah kiri dengan perkali 1 ini kita panggil dia sebagai perkara rumus. Okey. Jadi, bagaimana kita ingin menukar perkara rumus? Syarat untuk menjadi perkara rumus ialah perkali bagi perkara rumus mestilah 1. Okey, tips dia ialah perkara rumus sebaik-baiknya kita tulis di sebelah kiri persamaan. Baiklah, sebagai contoh, ungkapkan huruf dalam kurungan sebagai perkara rumus. A, Z sama dengan M tolak QP. Okey, kita nak jadikan M sebagai perkara rumus. Okey, kalau kita nak jadikan M sebagai perkara rumus, kita tengok dulu perkali bagi M. Okey, M tu perkali dia dah 1. Okey, jadi tak ada masalah. Cuma dia berada di sebelah kanan. Okay, untuk M yang positif berada di sebelah kanan, kita hanya tukar tempat je. Yang kiri jadi kanan, yang kanan jadi kiri. So, dia jadi M tolak QP sama dengan Z. Okay, jangan tukar dia punya tanda. Okay. Okay. Tadi saya dah kata perkali bagi perkara rumus mestilah 1. So, dah 1 check. Dan dia sudah berada di sebelah kiri. Kita tak nak negatif QP di sebelah kiri. Jadi kita kena jadikan dia kosong. Macam mana nak jadikan negatif QP tu kosong? Kita tambahkan QP both sides. So tambah QP tambah QP. So dia jadi M sama dengan Z tambah QP. Okay. Jadi kita dah jadikan M sebagai perkara rumus. Seterusnya, untuk contoh B, V sama dengan U tambah 2, jadikan U sebagai perkara rumus. Okay, U perkali dia dah 1 dan dia dah positif, kita tukar tempat dia. Jadi, U tambah 2 sama dengan V. U tambah 2 sama dengan V. Okay, now U dah ada di sebelah kiri. Okay, tapi kita tak nak ada 2 di sini. Jadi macam mana kita nak hilangkan 2? Kita jadikan dia kosong. So 2 tolak 2 akan dapat kosong. So kita tolak 2 both side supaya persamaan ini seimbang. Okay, so dia jadi U sama dengan V tolak 2. Okay, V tolak 2. U sama dengan V tolak 2. Okay, seterusnya. Ungkapkan huruf dalam kurungan sebagai perkara rumus untuk C, 3Y sama dengan 7W per X. Okey. Sekarang X kita berada di bawah dan di sebelah kanan. Okey, ni di bawah, 7W dia jadi pecahan, penyebut bagi pecahan dan dia berada di sebelah kanan. So, macam mana nak hilangkan penyebut ini? Of course, kita darab dengan X. Okey, kita darab semua dengan X. Okey, dia jadi darab X, darab X. Kita darab X both side. So, dia jadi 3XY sama dengan X bagi dengan X dia dah mati. So, dia jadi 7W. Okay. Sekarang X kita dah berada kat belah kiri. Apa yang kita tak nak? X dah ada kat belah kiri. Kita tak nak 3, kita tak nak Y. So, macam mana nak hilangkan 3 dengan Y? Oleh kerana ini darab, so kita bahagi 3Y both side. So, bahagi 3Y both side. So, dia akan jadi 5 3 bahagi 3 1. Y bahagi Y 1. So, dia jadi X sama dengan 7W per 3Y. So, soalan D, 3U sama dengan 4 per 5 tambah B. Kita kena jadikan B sebagai perkara rumus. Okey, jadi sekarang ni B dia terletak di penyebut pada pecahan ini. Jadi of course kita kena hilangkan penyebut ini. Bagaimana nak hilangkan penyebut ni? Kita darabkan dengan 5 tambah B. Kita tak boleh darab dengan B je. Sebab kita tak boleh potong ni. Tak boleh potong, salah Okay, jadi kita hilangkan semua. So macam mana nak hilangkan semua? Kita darab dengan 5 tambah B both side. Okay, 5 tambah B both side. Okay, 5 tambah B both side. So dia jadi, dia mati, dia mati. Okay, jadi kita punya rumus ni jadi 3U kali 5 tambah B sama dengan 4. Okay, sekarang pecahan dah tak ada.
Okey, dan B sudah berada di sebelah kiri. Namun B tu terikat dalam bracket, kita kena keluarkan dia daripada bracket. Okey, jadi kita buat proses kembangan 3U darab 5, 3U darab positif B. So dia jadi 15U tambah 3B sama dengan 4. Okey, now kita dah ada B di sebelah kiri, kita nak buang 15U di sebelah kiri tersebut. Okey, macam mana? Kita tolak 15U. Okey, kita tolak 15U di sebelah kiri, kita tolak 15U di sebelah kanan. So dia jadi 3B sama dengan 4 tolak 15U. Okey, maka B sama dengan 4 tolak 15U per 3. Bagi contoh seterusnya, E, 5Q sama dengan 3U tolak 5. Okey, sekarang U kita berada di belah kanan dan berada di pecahan. Okey, kalau macam gini, kita kena hapuskan U pada penyebut bagi pecahan ini. Jadi macam mana kita nak buat? Kita darabkan U dengan semua orang. So darab U, darab U, darab U. So dia jadi 5QU, okay, ni darab dah mati, sama dengan 3U, 3 tolak 5U. Okay, oleh kerana kita ada dua ketul U, satu di kiri, satu di kanan. Okay, jadi kita kena pindahkan U dekat satu tempat yang sama saja. Kita nak ada 2U di sebelah kiri dan di sebelah kanan. So kita pindahkan, kita buang negatif 5U di sebelah kanan ni. So kita tambah 5U, kita tambah 5U. Okay, so dia jadi 5U tambah 5QU sama dengan 3 sahaja. Sebab ni dengan ni dah kosong. Ni dah kosong. Okay. Sekarang U kita ada 2 ketul. Jadi macam mana kita jadikan dia seketul? Okay, U ni kita boleh faktorkan. U sama dengan, U dalam kurungan 5 tambah 5Q sama dengan 3. Jadi kalau U sahaja, kita bahagi semua dengan 5 tambah 5Q, 5 tambah 5Q. So dia akan mati di sini. So dia tinggal U sama dengan 3 per 5 tambah 5Q. Contoh seterusnya, 2W sama dengan negatif 4 tambah 5V. Okay, sekarang V kita berada pada penyebut bagi pecahan ini. Kita kena hilangkan V tersebut. So kita darab semua dengan V. Darab V, darab V, darab V. So dia akan jadi 2VW sama dengan negatif 4V. V bahagi V ni dah mati. So dia jadi tambah 5. Okay, sekarang V kita ada 2 ketul, satu belah kiri, satu belah kanan. Okay, kita kumpulkan dekat satu tempat belah kiri. So dia jadi 2VW tambah 4V sama dengan 5. Okay, kemudian kita nak V je. Tapi kita ada V ni ada 2 sebutan. Kita boleh faktorkan V tersebut. So V dalam kurungan 2W tambah 4 sama dengan 5. Maka V sahaja 5 bahagi 2W tambah 4. Okay, seterusnya untuk soalan G, 2A sama dengan punca kuasa 3B tambah 5. Okay, apa kita kena buat ialah kita tukar dulu tempat dia. Punca kuasa 3B tambah 5 sama dengan 2A. Okay, 5 ni kita tak nak. So kita pergi ke sana. Jadi punca kuasa 3B sama dengan 2A tolak 5. Maknanya macam dah dapat tolak 5, kita tolak 5 both side. Okay, kemudian kita tak nak punca kuasa. Jadi macam mana nak hilangkan punca kuasa? Kita kuasa duakan dia. Okay, kita kuasa duakan dia both side untuk kita hilangkan punca kuasa. Okay, so dia jadi 3B sama dengan 2A tolak 5 kuasa 2. B sahaja sama dengan 2A tolak 5 kuasa 2 per 3. Bagaimana anda ingin menentukan nilai pemboleh ubah? Jika anda ingin mencari nilai perkara rumus, semua nilai pemboleh ubah akan diberikan. Jika anda ingin mencari nilai pemboleh ubah, nilai perkara rumus dan pemboleh ubah lain akan diberikan. Jadi tipsnya, kita gantikan nilai pemboleh ubah yang diberi ke dalam rumus.
Sebagai contoh, diberi 1/3 M sama dengan 2/3 N tambah 8. Hitung nilai M apabila N sama dengan negatif 15. Okay, jadi kita nak cari nilai M. Okay, bagaimana nak cari nilai M? Kita gantikan je semua yang diberi dalam rumus. 1/3 M tak tahu, kita tulis semula. Okay, sama dengan 2/3 N ialah negatif 15 tambah 8. Okay, kita boleh terus kira pakai kalkulator. Apa nilai dia ni? So ni negatif 5 kali 2 negatif 10. Negatif 10 tambah 8 ialah negatif 2. Okay, so nak jadikan M sahaja sebagai perkara rumus. So kita darab semua dengan 3. Darab 3, darab 3. Maka M sama dengan negatif 2 kali 3. M sama dengan negatif 6. Okay, seterusnya untuk mencari nilai N apabila M sama dengan 30. Okay, kita masih lagi menggunakan rumus yang sama. Tapi nilai M diberi. Nilai M adalah 30. Sama dengan 2/3 N tambah 8. Okay, oleh kerana kita nak jadikan N perkara rumus, kita tukar tempat. Okay, dan dia dah positif. So 2/3 N tambah 8 sama dengan, okay ni saya kira, so ni 1, 30 bagi 3, 10. So sama dengan 10. Maka 2/3 N sama dengan 10 tolak 8, 2. Okay, N sama dengan 2 kali 3/2. Kenapa kali 3/2? Sebab kita nak hapuskan 2/3 di situ. Okay, so kita darabkan dengan 3/2 both side. Okay, so dia jadi N sama dengan 3. Pelajar sekalian, kesilapan dalam latihan bukan kegagalan, tapi ia adalah langkah yang penting untuk menjadi lebih mahir. Terima kasih. Bye.